Assalamualaikum, apa khabar semua? Kenangan Kopi ada berita baik untuk korang semua. Nak tahu apa dia? Jom kita masuk tengok. Inilah berita baik dia. Capybara Friends Blind Box. Dan saya sebenarnya nak repeat Raspberry Tiramisu Latte. Memang favourite saya lah. Kita order satu lah kan. Tapi sebenarnya nak dapat blind box ni kena beli dua. Beli dua je lah. Order. Ya, inilah dia. Apa dia panggil tadi? Orang lain. Ni yang selalu kita repeat kat sini ni. Raspberry Tiramisu Latte. Dan ada juga saya ambil kat satu tadi Tiramisu Latte Frappe. Itu dia. Istimewanya bersempena dengan Tiramisu Wonderland ni. Kita ada juga. Ni dia, Capybara. Capybara ni dia ada karakter dia Explorer, ada Lovely dan juga Secret. Kejap lagi dia akan buka satu demi satu. Dan kat sini kita ada juga ni dia Tiramisu Donut dan juga Tiramisu Cake. Dan sebenarnya saya berada di Kenangan Kopi Section 7 Shah Alam. Banyak dia punya cawangan dia. Dan kita nak rasa dia punya Raspberry Tiramisu Latte dulu. Sebab apa benda ada nama repeat. Nak tengoklah kat sini sama tak sama rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Tiramisu latte dilapisi aroma raspberry so. Dan rasa raspberry yang sangat sedap. Ada juga ni dia straw Capybara. Comel kan? Kopi yang dicampurkan dengan perasa raspberry memang sedap. Okey. Sambil-sambil kita nak rasa juga dia punya tiramisu ni, tiramisu cake. Wow. Satu potongan kek yang penuh dengan rasa. Ya, kalau atas lapisan dia kita terasa dia punya kopi dia tu. Dan di bahagian tengah tu kita terasa dia punya ladies fingers dia tu. Ada raspberry juga guys tu. Wow, punya tiramisu dengan raspberry ni boleh jadi sahabat baik tak? Kan? Berlemak. Lepas tu ada rasa raspberry yang asam-asam ditambahkan dengan rasa kopi yang sangat beraroma tu. Wow, sedap lah. Nampak je simple kek ni. Tapi sedap. Tak nak rasa dia punya donat tiramisu. Sebab donat tiramisu ni pun sama juga. Kan? Dia ada tiramisu dengan raspberry juga. Nampak tu, dalam dia ada krim dia tu. Terasa
gigitan yang klasik. Rasa yang klasik pada donat ni. Sedap lah. Kalau tadi kita dah rasa dia punya tiramisu kek tu dengan lapisan raspberry, kopi. Lepas tu ada krim sikit kat situ. Dan di sini sebenarnya dia terasa sangat klasik. Untuk donat ni dia sangat rasa klasik lah. Wow, itulah. Terkejut saya di kenangan kopi ni, walaupun makanan dia nampak simple tapi rasanya penuh dengan rasa. Bagi saya ini satu kombinasi yang cukup menarik lah. Tiramisu dengan raspberry, lepas tu padanan yang orang kata yang sangat baik. Sampai kenangan kopi kena order set macam ni. Memang patut repeat banyak kali. Raspberry tiramisu latte memang ngam. Dan kita nak ketepikan kita punya makanan ni sebab kita nak unboxing apa kita dapat. Sebab apa? Kalau kita beli 2 air dapat 1, ni dia, ni blind box. Beli 2 air dapat 1 blind box ni. Kita nak buka apa yang ada di dalam ni. Ada 2 karakter. Lepas tu dia ada satu lagi karakter yang misteri tu. Minta-minta kita dapat. Wow, ada lagi. Wah, saya dapat yang misteri tu lah. Kan? Ni yang misteri tu lah. Wah, comel. Selama saya duduk kat sini sebenarnya, ramai orang nak dapatkan blind box Capybara ni. Sebab apa? Dia punya karakter ni jadi macam buruan dia orang. Ni yang misteri tu. Misteri ni saya tak pasti. Nampak macam dia nak pergi holiday ni. Kan? Betul tak? Kalau yang lain ni, topi biru tu Explorer. Yang ada love atas kepala tu Lovely. Yang ni yang secret tu. Boleh letak dekat seat belt, boleh letak dekat armrest, lepas tu boleh letak dekat backpack juga. Ni. Dia punya Capybara sleeve ni boleh letak kat tangan juga macam ni. Nampak? Style. Sebenarnya kalau kita belanjakan RM39.90, kita akan dapat 1 blind box ni. Kalau kita nak beli air 1, nak beli ni pun boleh juga. Tengok yang last ni apa dia pula. Yang ni lain sikit. Yang ni kita dapat yang Explorer. Itu dia. Nampak lain. Saya dah ada 3 kat sini. Mari kita tunjuk. Tapi yang ni 2 sama. Kan? Kena datang balik lagi sekali. Untuk dapatkan ke-4 karakter yang ada dekat sini. Itu dia, nampak karakter dia tu. Kan? Ketiga-tiga karakter yang berbeza, kita kena datang lain. Ni dah ada 2 dah. Lagi 1 lagi Lovely tu nanti next time. Okey, jemput datang ke Kenangan Coffee untuk dapatkan karakter Capybara yang cukup comel ni. Kan? Kena collect sebab apa? Dia limited edition. Beli kita punya raspberry tiramisu latte ni, lepas tu boleh dapatkan dah. Tapi kena beli 2 dah. Beli 2 dapatkan Capybara 1. Percuma. Jangan lupa straw pun ada ni. Comel kan? Itu dia. Balik. Nanti orang curi. Tapi tolonglah siapa yang ada, kita tukar satu. Okey, selain daripada raspberry tiramisu latte yang menjadi favourite saya, sebab apa? Dia punya wangi daripada kopi dan juga rasa semasam daripada raspberry tu. Dan di sini ada juga raspberry cream. Kita nak rasa sikit macam mana rasa raspberry cream di sini. Raspberry cream ni rasa dia kurang sikit kopi dia berbanding dengan tiramisu latte tadi tu. Raspberry tiramisu latte tadi tu. Walaupun dia ada raspberry dan juga rasa kopi dia tu tidak kuat sangat. Sedap juga. Siapa yang rasa nak minum kopi yang tak nak kuat, boleh order raspberry cream. Dan kita ada juga raspberry cream frappe.
Sedap. Dia rasa lemak-lemak, masam manis dia tu. Apa ni? Lemak-lemak dekat krim tu ada. Lepas tu rasa masam-masam manis dekat raspberry tu. Wih, baik ah. Sedap ah. Ni mesti akak-akak, adik-adik, anak-anak mesti suka ni. Dan kita ada juga di sini ni dia. Tiramisu latte. Kita tengok tadi dia ada taburkan sedikit apa tu? Serbuk kopi di atas dia tu. Memang aroma dia sangat-sangat memukau untuk kita minum Terbaik kopi di Kenangan Coffee ni. Dia punya kopi dia ni sedap, penuh dengan rasa. Bagi saya, gabungan dengan raspberry memang jadi. Wah, kena. Ya, jemput datang ke Kenangan Coffee untuk dapatkan ni dia. Karakter capybara yang sangat comel ni. Ada Lovely, ada Explorer dan juga ada Secret macam saya dah dapat. Tunggu apa lagi? Jemputlah datang.